Nampak macam laptop kan? Tapi bukan tau. Ini tablet dan dia siap ada pen lagi. Ini dia Huawei MatePad Pro 13.2, tablet yang sangat sesuai untuk produktiviti. Tablet ni memang berkuasa tau. Boleh buat macam-macam. Nak edit video boleh, nak main game boleh, nak buat kerja-kerja office pun boleh. Kalau nak tahu, prosesor dalam ni memang powerful tau. Octa-core processor dengan 12GB RAM dan 512GB storage. Memang betul-betul power efficient dan tablet ni ada cooling system yang tersendiri tau. Maknanya tak perlu risau overheat lah kalau korang nak buat kerja pakai tablet ni. Bukan setakat performance je, dia punya screen pun memang cantik dan accurate tau. Dia punya color dekat sini. Kalau korang nak tahu, sebenarnya inilah dia flexible Papermate OLED display daripada Huawei. Antara benda yang best tentang Papermate OLED ni, cuba tengok dia punya screen ni ada anti-glare tau. Maknanya kalau kena cahaya pun kita still boleh nampak screen ni dengan jelas dan dia punya viewing angle pun best. So sekarang ni aku dah tukar kepada wallpaper yang terang sebab aku nak tunjuk dekat korang betapa nipisnya bezel dekat tablet ni. Nipis betul bingkai dia. 94% screen to body ratio. Dia punya screen pun memang betul-betul sharp tau. Dekat sini ada 2.8K resolution dengan 144Hz refresh rate. Dengan screen yang besar macam ni memang best lah kalau nak layan entertainment. Nak main game pun sesuai. Aku dah cuba dah main game pakai tablet ni, siap buat ultra setting lagi tau, dan dia punya experience memang smooth. Dengan 10,100 mAh bateri, nak main game sepanjang hari pun tak ada masalah. Lepas tu kalau korang jenis yang kreatif, bolehlah main lukis-lukis dekat tablet ni. Yang bagusnya dia punya pen ni ada 10,000 pressure point tau, yang boleh memberikan lebih flexibility waktu melukis. Lagi satu benda yang best tentang tablet ni, dia betul-betul bagi PC level experience tau. Kita memang betul-betul boleh fully utilize semua apps office dekat tablet ni macam pakai laptop. Korang letaklah data banyak mana pun dekat apps Excel ni, dia still boleh operate dengan baik. Pada pendapat aku, Huawei MatePad Pro 13.2 ni memang antara tablet yang sangat berkuasa yang korang boleh dapat dekat pasaran sekarang. So kalau korang pentingkan productivity tapi nakkan device yang compact dan portable, boleh dapatkan Huawei MatePad Pro yang terbaru ni.